Tuan-puan, nilai duit bukan terletak pada kertasnya. Jaminan kerajaan adalah selagi mana ekonomi dan politik sesebuah negara itu stabil. Jadi, dengan kita menyimpan keuangan dalam simpanan emas melalui akaun gap, public gold, dengan demikian dapat menyelamatkan ekonomi simpanan wang kita ke arah yang lebih baik dengan itu saya memperkenalkan akaun gap. Jadi kita boleh menyimpan sedikit demi sedikit bermula dengan simpanan RM100. Jadi RM100 dengan simpanan demikian kita boleh mula simpanan. Kita boleh gandakan daripada semasa ke semasa. Bukan sekadar nombor yang ada di sini, bahkan boleh difizikalkan. Kita boleh mohon, boleh kita keluarkan dalam bentuk dinar dan juga dalam bentuk gold bar. Nanti kita akan lebih faham lebih lanjut lagi dengan kedua-dua bentuk emas ni, dan boleh tekan butang sign up. Assalamualaikum.